Hari ini saya ada bersama saya ni dua orang ahli panel kita bagi minggu ini. Di sebelah kanan saya ini dia suri rumah Puan Mek Hafsah dari Pasir Mas Kelantan. Bukan Pasir Mas Kelantan. Dari mana? Kampung Teluk Kandih, Pasir Mas Salo. Oh, siap sebut nama kampung sekali. Tak apalah, bagi Chan disebut. Dan di sebelah kiri saya ini dia yang tak asing lagi, saudara J.O. Ini orang J.O. Itu dia. Baik, mula-mula kita tanya saudara J.O. lah. Apa betul ke kata orang sekarang orang perempuan dah malas, ramai yang tak tahu menghias diri, itu pasal orang lelaki lebih pandai daripada orang perempuan? Betul. Soal tu. Betul kata Cik Khairul tu. Iya ke? Ya. Ha. Ini nak gaduh dulu ke? Nanti sabar ya. Saya nak pendapat pasal dulu. ni memang dah lama dah simpan ni, memang nak cerita, memang cerita sekarang. Tak apa, cerita. Kita pasal apa nak cerita dengan awak kan? Perempuan memang malas tau. Oh, malas kan. Macam mana tu? Semuanya nak instant tau. Nak makan tu nak instant, itu nak instant. Kalau boleh kan, nak bangun pagi tu pun nak instant juga. Dia tak payah gosok gigi pergi jalan dia tu. Tentang menghias solik pun lagi malas. Kadang-kadang lipstick taruh kat celak tu. Lo macam tu pun ada. Lipstick siapa dia taruh kat sini taruh gitu. Ini je tu. Tak pandai kan. Jadi kami tengok betul tu benda tu macam pelik kan? Ya. Jadi macam kita ni paksalah macam kaum lelaki kena mendahului perempuan. Betul tak? Ya. Kadang-kadang kan benda-benda macam tu kan dia tak ambil pusing tu. Kita suruh beli majalah yang berkaitan dengan perempuan, beli majalah benda filem lah, itu kan yang tak kena tapi tak tahu ikut. Ya. Jadinya you jangan jual marah lah. Tak apa. Jadi gini. Saya nak tanya orang sebelah dulu. Macam mana Puan Mek? Bagi pendapat saya kan, panas juga cuping telinga saya dengan dia kata orang perempuan malas ni. Yang dia tu terlampau rajin kerja orang perempuan dia ambil alih tu siapa sungguh? Ya. Tapi kerja orang perempuan biar je lah orang perempuan yang buat. Yang kerja mengandam, kerja nak masak, membasuh semua dia nak buat tu pasal apa? Gini. Kita orang perempuan ni, orang perempuan dah ramai. Dalam Malaysia ni ramai perempuan daripada lelaki tahu. Ya, saya tahu. Tapi gini saya nak tanya, boleh ke orang perempuan buat kerja orang lelaki? Orang perempuan, apa tak bolehnya? Kerja apa? Nak suruh saya banyak pokok kelapa bila-bila saya banyak. Boleh banyak pokok kelapa? Tapi ada kerja orang perempuan yang orang perempuan boleh buat, orang lelaki tak boleh buat. Apa bendanya? Tak ada lah tu, tanya dia. Ya. Ini dah lebih, dah berapa minit lebih ni? Tak. Saya nak tanya. Kalau dia setakat panjat pokok kelapa, saya panjat pokok durian mesti boleh. Jadinya sekarang, saya cakap tentang baju tu pun tak baik dengar gini. Saya nak tanya tentang masak pula. Masak tu, perempuan lagi tak pada masak. Ya ke? Beli kedai. Beli kedai. Encik, itu ikan goreng. Telur masin pun beli. Nanti dulu. Saya